Volkswagen Golf Mark 8.5 baru je lancar kat Malaysia. Ada variant 1.5 R-Line dengan variant 2.0 GTI. Kedua-dua variant dapat lampu hadapan yang lebih tajam dengan bumper yang baru. Untuk R-Line datang dengan tayar Bridgestone Turanza 17 inci. Enjin 1.5 ETSI menghasilkan 150 PS, 250 Nm torque. Dekat steering sekarang ada butang fizikal, bukan lagi touch sensitif macam dulu. Material seat ni fabric dengan logo R dekat headrest. Dekat pintu ni pun ada logo R. Model R-Line ni pun dapat IQ Light Matrix. Nampak tu dia bergerak-gerak tu. Lampu depan ni jenis full width dari hujung ke hujung. Logo dia pun sekarang illuminated sekali. Nampak tu lampu. Lampu belakang ni pun ada design baru dengan 3D effect. Sambil-sambil tengok kereta tadi, sempat jugalah Volkswagen Malaysia buat quiz. Ni korang tahu tak apa maksud GTI tu? Ni lah jawapan dia, Grand Touring Injection. Untuk Golf GTI ni pun ada beberapa benda baru. Bumper depan dengan fog light ada design honeycomb. Lampu dia ada lining merah yang bercantum dengan grill. Enjin dia 2.0 TSI sama macam dulu, tapi ada penambahan kuasa. Sekarang 265 PS, 370 Nm torque. Untuk seat dia pakai material Vienna leather dengan logo GTI dekat headrest. Steering dia pun datang dengan butang fizikal, tak adalah tercari-cari macam sebelum ni pakai touch sensitif tu. Untuk model GTI ni, Volkswagen bagi tayar Bridgestone Potenza 19 inci. Selain tu, Digital Cockpit Pro 10 inci dengan screen infotainment 12.9 inci yang baru ni adalah standard untuk variant R-Line dengan GTI. Cuma untuk model R-Line ni dia tak ada trim warna merah dekat steering macam GTI. Dengar sikit bunyi GTI ni macam mana? Untuk model R-Line ni belum ada harga rasmi lagi. Untuk model GTI ni pula harga bermula daripada 242,900. Jadi itulah dia cerita untuk Volkswagen Golf Mark 8.5.